Okey geng, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel. Okey geng, untuk video hari ni sebelum tu minta maaf geng. Lebih kurang sebulan ni kot aku tak mancing sebab tu tak ada video geng. Aku tak ada masa geng. Tak ada masa ni. Hari ni alhamdulillah ada juga masa free, tapi apa tengok geng, cuaca hari ni hujan lebat geng, hujan lebat. Aku sampai awal ni geng. Dah ni baru pukul 9 dah, minta lagi sebab kolam buka pukul 10. Kolam buka pukul 10, kita minta lagi hujan monti lah. Hujan monti boleh lah kita masuk lagi kan. Kita masuk casting. Aku pun sampai awal. Sebab tadi aku keluar dari rumah aku memang cuaca elok. Cuaca memang panas elok. Aku sampai juru ni dia main gelap lah. Tu ni hujan lebat kan. Hujan memang lebat kan. Tapi tak apa lah, awal lagi lebih kurang sejam kan. Daripada kolam nak buka lagi minta hujan monti lah. Hujan monti lagi boleh lah kita buat video. Kalau macam hujan ni aku nak buat video jadi susah sikit lah, sebab aku GoPro aku basah pun. Jadi GoPro basah pun nampak tak syok lah nak casting, tak video tak cantik kan. Saya minta cuaca cantik lah. Okay geng, hari ni macam biasa aku turun hari Khamis geng. Kebetulan lama aku sebelum ni banyak aku cuti hari biasa, bukan hari Khamis, hari aku cuti selain hari pada Khamis kan. Jadi tu aku tak ada video. Ni baru start minggu ni, start minggu lepas lagi aku cuti hari Khamis, tapi minggu lepas pun cuaca macam ni juga. Tapi dari rumah aku memang aku nak main dah. Tapi hujan lebat dari rumah memang aku tak main. Ni aku dah keluar tadi. Aku keluar tadi hujan, tak hujan, cuaca memang cantik. Sampai sini baru hujan. Tak apa, kita cuba nasib lah. Semoga ada rezeki lah untuk hari ni, dan ada video lah untuk tontonan apa semua untuk hari ni. Semalam dia lepas 50 ekor tak silap aku. Dia lepas ikan MJ 15 ekor, GT 15 ekor, siakap putih 10 ekor. Lepas tu siakap besar 4 ekor, kerapu 4 ekor, kerapu 4 ekor, jenahak besar 2 ekor. Kerapu siapa buat naik hari ni. Dapat kolam banyak, sekok RM50 lah. Ikan tu hampa boleh bawa balik kan. Okay, semoga rezeki aku nak try cuba cari kerapu lah ni. Hari ni aku buat umpan ikan banyak. Kita cuba tengok lah. Kita tengok lah. Aku target hari ni aku nak masuk 6 jam, tapi tengok keadaan cuaca tak tahu lah, sebab awal lagi kan. Kita tengok dulu macam mana keadaan cuaca. Kalau cuaca panas lagi, mungkin aku akan tambah lah. Kita try kasi, sebab lama aku tak masuk casting. Sebulan lebih aku tak mengai. Hari ni baru ada peluang untuk masuk. Okay, kita cuba nasib lah. Okay geng, hampa doakan semoga ada strike hari ni, dan ada video untuk tontonan apa semua untuk hari ni. Okay geng, stay tune. Tak lagi hujan berhenti, aku akan update kat dalam kolam ni macam biasa. Bunyi siren aku update kat dalam. Okay geng, kita jumpa kat dalam. Assalamualaikum. Okay geng, aku dah masuk geng, tapi hujan lagi geng. Hujan banyak-banyak, lebih kurang pukul 9.43 geng. 9.43. Walaupun hujan orang ramai geng. Orang tetap ramai. Okey geng, hari kita macam biasa. Kita pergi belakang. Kita cuba belakang. Aku dipahamkan depa masuk hari Selasa baru ni pun ikan tak makan geng. Ikan tak makan. Hari ni dengan tambah depa lepas kemarin 50 ekor dengan ikan hari Selasa itu, memang banyak ikan ni. Okey geng. Baru Makdi. Ni Makdi Mimlah ni geng. Kita try fight pula ni belakang. Dia cuba belakang tu. Ada pasang ni. Hei. Kita bagi 2 kali aku dia bagi juga. Kalau tengok nombor dia tak ada. Ya. Buat fish dulu jadi duduk dulu nak duduk. Okey, kita duduk belakang. Fight pertama LP. Ni ramai kat belakang ni.
Mau kat susuruk dah. Nak tunggu lah. Tolong cari besar tu saya. Ni sponsor kita. Tadi. Ni kita menunggu. Hai, sponsor. Ada game lah ni. Ya. Ada kita tengah banyak ni. Banyak. Ramai ni, lagi ramai ni. Ya, kita try. Bravo Fishing Channel. Ya. Berapa tengah buah buat. Okey. Try kat ni belakang. Tunggu bunyi siren ni update lagi. Standby. Hujan tintik ni, hujan tintik. Sama 3 minit. Dia toke dia tunggu tu. Ambil video. Kita duduk sebelah mat dia. Kita ramai. Tengok kiri kanan. No. Ui, makan. Ui. Oh. Aku letak main GT sama dah. Aku lupa. Kau letak ah. Ni tu. Jatuh umpan duk atas balas tu. Madi. Dua ekor bau tak ada apa-apa ni. Duk atas ayam umpan duk balas. Main kolam ni. Main kolam ni makan. Ngam belakang ni. Tengok ni. Memang ada ikan ni. Memang ada. Tu dia umpan duk atas ayam ada balas ni. Tu. Depan tu. Solid tu. Tunggu siren. Tunggu tak apa. Lagi orang kata tak ni pula. Tunggu siren tepat tu. Makan. Siren pun bateri habis dah. Dah siren. 2 minit. 2 minit lambat 2 minit Dah makan tu. Ke depan. Makan ah. Depan ambil tayak ah. Ambil tayak ni. Madi. Madi. Kalau dia pun kau ya. Celok pro kena tu ni. Turun mai 2 ekor. Main depan tu. Kalau tu. Kami saja biasa okey. Kami saja jangan main atas. Jangan main atas kena. Dia nampak dia balas tu Tak ada nangkat. Tengok tu cu. Oh, tak ada hilang nangkat. Hilang tu. Tak ada aku nangkat. Dia nampak balas ni. Ada depan ni ikan ni. Ada 2-3 ekor ni trap. Potong tali. Ada depan ni. Tu ada 2-3 ekor. Tahu. Ada depan ni. Siapa mau 2-3 ekor. Ikan ada depan ni. Kau nak penuh dah. Ikan ada depan ni. Ada dah. Sampai ni lah. Nampak tu. Nampak tu. Tu. Tu dia tu. Dia tu. Mai rekod. Depan yang tu ni. Kamera dayak kau. Macam mana tak mau main mengekor ni? Ikan makan. Weh aku nak celuk kau. Seminit. Tak bunyi sering ni. Kedua. Pada banyak kok. Ada 2-3 ekor. Kuat ikut dah. Dua ni. Tu ada ni. Tu. Tengok tu. Naik. Okey, kita mau madi. Ayya, hang lah kacau tu. Madi. Panjang. Putih pula dah. Mula-mula putih dah. Putih pula dah ni. Oh, wes sudah putih tu. First time putih ni. Dali. Tak pakai lidah ni. Oh, tu ya. Okay. Tak pakai lidah. Okey, kita ambil depan ni. Ada dia. Kanan jauh ah. Ada lagi. Kanan jauh. Tak pakai lidah, tak ada pakai lidah ni. Kanan jauh. Oi, ada oi.
Jo. Kanan Jo. Kanan, jaga. Lalu. Dah nak pakai leader ni. Hari kita bawa leader. Direct terus ikat ni. Tak. Saya bagi dia. Dia tak main. Tak ada lebih tu. Tak ada. Ada. Lewat. Ya. Awal putih ni. Ya. Oh, salah. Depan lagi. Depan. Leader pun tak nak buat ni. Wih, dia makan depan je. Tak lekat wih. Ada depan kan? Dah, kan? Kan? Okey. Okey ke? Okey. Tenang Adil, tenang. Dugaan. Yang please. Juga. Gigi. Sang jauh. Oh, tu. Mana? Siapa ya? Abang tu. Oh, abang tu. Oh, sak tu. Cakap sak. Cakap sak ni. Ipan tak apa. Oh, 3 ni. Tuan putih tak ada buat leader. Terus ikat dengan rambut. Tadi kena tu. Tak apa. Tak masalah. Pelik tengok apa. Dah lagi ni. Jadi aduh rekod dah. Tak lelak. Oh, dua sekali kan sangkut tali putih. Dua ada ikan. Oh, dua ada ikan ni. Tali putih. Sekali naik 2 ekor. Sangkut 2. Tu, erek 2 ekor tu. Dia ada skill buat 2 ekor. Pakai anjuh ni. Oh, cakap sak naik tu. Ada di belakang.
Putui. Putui. Sangkut rot. Lucut. Lucut. Sayang. Hei, lambat tadi. Ha? Oh, masuk ke 10. Oh, masuk dulu dah tengok. Oh, jauh. Bawah. Bawah. Bawah jauh, makan jauh. Oh. Kanan. Đây abang ni. Tu, abang bola tu. Đây abang ni. Kanan. Oi, lari jauh. Apu ah. Boleh. Ya. Wow. Siapa? Ni ah. Ui, semua ada balas besar ni. Semua ambil besar ni. Rồi tu, kita hak tengok ni, kita hak besar ni. Oi, menjerit. Kita hak besar ni, kita hak besar. Oh. Ah, ni balik model ni. Besar. Balas aku oh. Itu juga ni. Tu. Sorry. Jangan hak. 5 kilo 6 kilo thôi. Đúng. Tu. Kita letih tu. Tu. Ui. Tak naik tu besar ni. Ui, jauh lagi. Ui. Tak payah ui. Tu dia kan. Tu. Ui. Dia tu kan. Dah besar ni. Aduh, padu kan. Hati. Ada jadi kasut kan. Dua besar oh belah. Dua besar oh. Tadi cakap besar ni nak besar oh. Waduh. Tengok padu. Okey, mengai dia besar dia momoy. Dia minta kok. Besar. Besar oh. Rồi. Tak boleh. Putih tadi. Kita pakai ikan kok. Ikat ni buat leader ni. Okey, kita pakai sardin tengok tu. Try. Dia akan jadi bincang belah senang lot lagi. Tu lah. Wah.
Pakai ikan tak? Pakai ikan, awak naik ikan. Sak ni, soalnya sak. Su. Tu. Buat apa? Ada pun melaju mak. Ada. Buat apa ada dia ke? Angka. Bukan ada tu. Buat apa? Angka you tinggal kawan baik di situ. Sao ni. Okay. Korang masuk kayu. Korang masuk kayu. Dah. Itulah dekat sana kayu. Tak bawe. Aku dah sangkut. Belah tu geng pun. Pasal orang tu. Rapu. Tanggup mana tanggup? Aduh, jauh pun. Ambil tanggup tak? Oi, tanah kapu. Kapu tu. Apa? Masuk kayu. Kapu tu. Kapu. Sudah keluar. Tak naik orang. Tak naik kapu. Juga ni satu tiang lagi. Satu tiang ni. Kapu ni tak naik. Tu. Aduh yang tu. Kapu. 5 kilo ni. Hanya 5 kilo. Ada. Tadi naik dari depan sekok. Duduk keroping tu. Tu, kapu. RM50. Kapu RM50. Tu. Kapu yang tu. Aduh. Rek ya. Kapu kita makan. Tu. Kapu ada orang nak belakang. Yang baru pindah belakang dia tau. Uncle. Dia pilih tangan. Pilih tangan tu. Tu. Main phone kau. Tu. Oi. Tu dua tu. Tu dua kapu tu. Mana tu. Dua geng. Dekat baju biru dah berhenti lah. Aduh geng. Tu. Tu layok si abang tu. Kibas. Tu dua. Layok Ustaz. Aduh geng. Kiau mana? Okey geng, 10.26 di sebelah sini lepas ikan. Geng, ramai. Semua tunggu geng. Tunggu lepas ikan. Saya tengok dalam depan sangka. Tak ada oi. Lepas lucu putus sekali. Apa naik awal dia depan ni. Dua gerik dua. Tengok dia bukan. Tadi bukan untung. Tadi bukan dia ambil balik. Dia dah mati. Tak. Apa boleh balik? Duit dapat? Dia dapat. Makan macam tayar ni. Wow. Lihat. Tak ada hal. GT. Sini kan? GT. Oh, GT. Makan. Kau keluar bang. Kita makan. Naruh. Jangan. Pam. Oi. Jerit. Masuk. Oh. Jaga. Ini nak makan juga. Keluar. Ramai sangat ni. Oh, GT. GT ya. Kita mau. Jangan sini sangat, Pak. Belakang.
belakang. Macam Ya. Ramai sangat. Kita belakang tadi ramai sangat kan. Belakang. Aduh, dia pergi naik ni. Sambil tu kita try nak buat elitas mai. Bagi nak casting tengok. Ada balas ni. Okey geng, kita main belakang tu. PT mesti main belakang. tengok bang. Ramai sangat. Lepas GT dah. GT mesti main belakang. Dah kata dah. Balas kan. Dia kata dah. Balas. Sisi main belakang tu. Buang apa? Buang lah. Aduh, tak masuk. Banyak orang lepas dia. Susah cari. Dia tak makan. Lakuk Agak cari ikan lah. taruh orang lain ya bawa ni. Ada ke? Kalpa dah. Tadi ni. Minum. Minum. Sampai lah banyak lah. Ada lagi. Kita minum. Sabar makan ikan. Dekat. Maaf. Ikan buka kilo jangan lupa 4 kilo. Makan ikan. Ya, kamu lagi dah. Pasal kok doi. Atas. Bawah, tali bawah. Tali bawah. Bawah. Ya. Okay geng. Camp pertama geng. Tadi geng bateri habis geng. Dan tengok apa buat nak ikan. Makan pun marah. Tahu ikan boy tengok geng. Jenah besar. Apa tadi macam ni? GP dia je lah. Mengantuk je. Ada geng. Oh. Padu lagi. Jenah besar. Apa tu duri ah? Nanti cek dulu arah mata. Yang dekat lagi yang ke bagi naik dulu. Besar ni tu ni.
Oh, jenahak besar. Siti ya? Oh, jenahak. Jenahak. Hujung lah. Main sini. Main sini. Beli tali ya? Beli tali ya? Sikit saja tu, sikit saja dulu. Oh, alhamdulillah. Tengok Cina faham kau. Cina, alhamdulillah. Dia kan kira apa? Ikan. Jadi ikan. Jenahak ni, jenahak. Yo. Yes. Janji ketuk. Janji ketuk. Sekarang mengantuk. Jatuh terus ketuk lah ke? Ha, Oh. jatuh dah terus ketuk. Boleh rasa pelan-pelan saja. Asyik lah. Jenahak. Kuah you tengok. Ada makan ni. Ikan belum sampai. Ada? Belum lagi sampai. Belum lagi ya? Ya, rendah lagi. Rendah lagi. Depan. Di sana butuh kurang. Tak ada, oh, baru sekok naik depan. Ha. Tak menaik ada. Saya naik saya tengok. Belum sampai kan. Oh, tu. Ada. Oh. Tolong kan? Oi. Ada. Ada ikut ah? Ada ikut ah? Ada. Jaga tali ha. Buang you kena jaga tali saya. Bagi saya masuk dalam. Okey. Sikit. Dia liga sampai depan tu. Oh, dia liga dia nak udang. Okey, ada geng. Ada bala. Geng. GT. Alhamdulillah. Ada lagi. Oh, pelan. Lagi, yang kedua. Alhamdulillah. Okey guys, setakat ni je video aku untuk hari ni. Mancing dan casting di kolam Juru Sport Fishing geng. Hari ni memang agak teruk lah kan. Aku tunggu hari ni aku masuk 6 jam ni. 6 jam sampai law ke-4 geng. Lebih kurang 4-7 minit. Tapi aku dapat 2 ekor strike 2 ekor. Tapi minta maaf geng. Yang strike pertama yang aku dapat tu boleh rakan sekerat sebab bateri aku tiba-tiba habis geng. Aku pun tak perasan. Itu aku check up GT yang pertama. Lepas tu yang kedua pun aku dapat GT kot. Lepas tu awal tu memang hari ni memang tak ada luck geng. Awal tu mula-mula masa opening rabut sekali. Lepas tu aku tukar umpan baru. Maling sangka besar ramai yang strike. Tali aku sangkut dengan rod. Dia taruh sangkut dengan rod. Ikan tu retak putus geng. Tak ada rezeki hak yang opening. Tapi dia bila putus time opening memang kalut geng. Sebab kita tak ada nak buat leader. Aku pun tak buat leader. Aku terus direct ikat dengan rambut lah tadi. Tapi tak ada makan, tak ada rezeki. Memang awal tadi memang banyak naik belakang. Sekap dengan GT banyak naik belakang. Ni gua mau tengok geng, cuaca hujan lagi. Cuaca hujan lagi. Memang dari start tengah hari lah hujan. Memang casting dah hujan tadi. Tak ada rezeki ke geng. Memang tak ada rezeki. Aku tunggu 2.5 pun 2.5. Aku main dah depan ten nak apa ten lepas saya ikan 2.5 tu. 2.5 tu aku balik sangkut pagak ni, tarik. Putih kan kena buat leader ni. Lepas tu aku tunggu belakang alhamdulillah dapat rezeki 2 ekor masuk belakang ni. Tu ya untuk video hari ni. InsyaAllah ni ada rezeki mak panjang. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.